Saman tunggu nanti. Nanti saya akan maklumkan lah Saman. Bat memang saya akan saman. Sebab dia dah keluar kenyataan fitnah. Kan? Kena saman. Okey. Sambil-sambil isap okok Sambil-sambil isap okok. Rahmat. Rahmat apa tu? Rahmat ni. Sumut. Rahmat sumut. Okay. Saya agak terkejut tau sebenarnya tau. Yalah, kita tak ambil pos amat. Kita tak ambil pos sangat lah. Tetapi saya agak terkejut. Semalam ada someone hantar. Saya baca balik. Biar betul. Betul ke kenyataan dia? Laporan berita yang mana dia mengaku PU Rahmat dibogilkan 3 kali. So dia bagi tahu pendakwa Rahmat atau lebih PU Rahmat mendakwa dirinya dibogilkan sebanyak 3 kali sepanjang tempoh penahanan oleh Israel. Rahmat antara 5 sukarelawan Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Sumut mendedahkan detik hitam ketika berada dalam tahanan Israel. Mereka mendakwa diperlakukan secara tidak berkemanusiaan, dihina dan dinafikan hak asasi. Pendedahan itu dibuat melalui video yang dikongsikan Peguam Pusat Pendidikan, bla bla bla. Menurut Rahmat, kejadian itu berlaku ketika di atas kapal, pusat immigration serta penjara. Semata-mata kerana pihak berkuasa Israel mendakwa mahu memastikan tiada senjata disembunyikan. Tindakan itu jelas menunjukkan ketakutan melampau mereka terhadap peserta GSF. Saya baca semacam, kenapa dia seorang kena bogil ni? Rahmat. Mat. Oh, Mat. Banyak-banyak peserta Sumut tu pergi Sumut Flotilla tu kan. Kenapa kau seorang yang kena bogil? Aku confused ni. Betul tak? Betul. Okay, cuba kita fikir. Kan banyak pergi, ramai pergi. Malaysia je berapa puluh orang. Tapi yang kena bogil dia seorang. Kau tak rasa pelik ke? Sir, ni bukan apa. Pengalaman sir lah kan. Bila orang yang mengaku bahawa dia telah dibogilkan, dia dibogilkan. Adalah tu. Adalah tu saing-saing macam Abid tu. Adalah tu saing-saing macam Abid tu. Itulah dia. Itulah penunggang agama ni. Yang ada ni. Itulah dia. PU Rahmat. Tu penunggang agama tu. Penunggang ummah. Lanjang. Guys, come on lah guys. Kau seorang sampai 3 kali kena bogil. Macam kenapa kau ni? Kan? Besar sangat ke? Alah, selain nak cerita kan? Mawas. Kan? Pada besar. Mawas. Yang kau ni 3 kali kena bogil. Apa hal ni? Macam pelik ke? But itulah dia kan. But apa guys? Saya pun tak nak ganggu perjalanan diorang kan. Dia nak pergi Sumut ni, pergilah kan. Cuma saya bagi tahu, saya ingat saya bagi tahu apa saja yang kita rancang, Allah itulah sebaik-baik perancang. Apa saja yang kita plan, Allah itulah sebaik-baiknya plan apa yang nak berlaku. Dan satu benda yang kita kena ingat, saya selalu cakap benda ni, Allah pegang hati-hati manusia. Allah pegang hati manusia guys. Jadi biarkan mereka pergi. Dia dah pergi kan, dia dah pergi Sumut apa semua, biarkan. Sebab dalam tu bukan semua orang faham. Ada orang yang semangat, macam korang lah, semangat, emosi, nak berjuang apa semua, nak pergi Palestin. Ya, mereka tak tahu. Tak apalah, biarkanlah. Bukan semua kelompok yang pergi Sumut ni tak betul, bukan semua. Tetapi mereka yang diberi peranan ni adalah. So macam mana kita nak tahu mereka ni? Gini je. Jika mana-mana membawa agenda two-state solution, gone case. Itu je guys. Itu saja. Jadi yang Sumut pergi ni, pergilah. Baguslah dia pergi semangat apa semua. Tapi kalau dia bawa agenda two-state solution, gone case. Sebab tak ada negara haram Israel ni. Yang ada negara Palestin bebas merdeka. Ingat, tanam dalam diri masing-masing. Kalau kita orang Melayu, kita orang Islam, Palestin is Palestin. Tak ada bagi dua bang. Tak ada. So itu je kalau nak tahu. But saya nampak
misi pergi ni ada plan lain lah. Saya dah nampak dah dia punya flow dia ni ada plan-plan lain lah. Dan kemungkinan jugalah akan berlaku false flag. Akan berlaku false flag. Di mana mungkin saya tak tahu, mungkin pasukan daripada Malaysia ni telah diserang oleh Israel. Yes. Kerana apa? So media akan mainkan oleh kerana kelantangan PMX mempertahankan rakyat Palestin, menyokong Iran menghentam Israel, maka ejen Mossad Israel telah bertindak balas menyerang gerakan konvoi sumut flotilla daripada Malaysia. Ini non kunyit ni. Kau kena faham non kunyit ni. Boleh berlaku? Boleh. Sebab non kunyit. Sebab dia kawan. Friend. Dia best friend. Boleh juga berlaku kat sini. False flag. Sebab kan dia terdesak suruh sokong dia. Saya tak sokong dia. So kena satu benda, macam salih kunyit. Abang main tarik dia kan. So kena satu benda yang mana menyebabkan kita kena bersatu sampai bila nak bergaduh. Ini Malaysia dah kena ni. Israel dah serang kita ni apa semua ni. Kita punya maksudnya bersama dengan PMX. Kan tak tahu. Ini non kunyit. Alah. Boleh berlaku? Boleh. Dia boleh buat? Boleh. Tapi saya nampak possibility yang besar ni sumut. Sumut flotilla ni, konvoi ni akan diserang oleh Israel, yang didakwa Israel, kerana marah mereka kerana kelantangan PMX mempertahankan rakyat Palestin, menyokong Iran dan mengkritik keras rejim Israel. Ini dia punya plot story dia. Media akan keluarkan. Kau percaya tak saya cakap ni? Kau percaya tak dengan saya cakap ni? Kemungkinan yang berlaku ni, konvoi ni akan diserang, false flag, oleh Israel, Mossad apa semua, atas alasan kononnya kerana kelantangan PMX mempertahankan Palestin, menyokong Iran dan menghentam Israel. Kau percaya tak dengan plot ni? Kau kena percaya dengan saya. Kau kena percaya dengan saya. Yang ini saya minta kau percaya. Biasa cakap, jangan percaya, fikir. Yang ni kau kena percaya dengan saya. Sebab apa? Timing, masa. Timing, masa. Guys, mungkin sesaja ke apa. Tapi kalau kau ada masa, kalau kau orang rajin, kau pergi tengok sepadan Rafah ni. Bila mula ditutup? Dia dah buka tu ni. Tiba-tiba dia ditutup balik. 3 minggu lepas. 3 minggu lepas ditutup balik. Atas alasan perang Iran apa semualah. Jadi, boleh bayangkan lah. False flag yang berlaku kerana ketegangan yang sedang berlaku hari ni. Dan sebab itu, aku malah nak cerita, tapi itulah korang ni ngada-ngada lah. Masalahnya, Alamak, suara Arun lagi. Mana video dia? negara-negara jiran semua dah buat catumi kita yang baik sehingga suku tahunan. Walaupun kita melahirkan sokongan kepada Iran dan peperangan itu, walaupun kita melahirkan sokongan kepada Iran, telah menyebabkan seluruh rangkaian ekonomi dunia terjejas. Negara-negara Teluk dan Arab ada pengeluar minyak tersekat. Negara-negara jiran semua dah buat catuan. Ada negara minyak yang harganya RM1.99 di Malaysia, di negaranya RM10. Ada yang ada catuan, ada yang tidak ada. Kedai-kedai minyak, stesen minyak
Satu negara 400 sudah ditutup. Kita alhamdulillah masih Bukan ni. pada Iran. Mau dihancurkan dengan kerja seru. Tahun ini sekonyong-konyong tiba malapetaka baru. Negara Islam Iran diserang oleh negara Zionis khianat Israel dengan kerjasama Amerika. Mau dihancurkan. Dan peperangan itu, walaupun kita melahirkan sokongan kepada Iran, telah menyebabkan hari ni, siapa ada X? Siapa ada X? Bukan blue. Kau cerita X je, ikik-ikik lah. Itulah X. Dulu orang panggil Twitter. X. Saya tunjuk kau orang. Saya selalu layan X je tau. Nakal juga saya ni. Apa lah. Saya tengok, saya perhatikan. Tiba-tiba hari ni, banyak portal-portal akun-akun X lambung non kunyit. Akun-akun luar negara. Saya perhati. Akun-akun ni semua saya perhati. Ini bidang saya lah kan. Saya tahu macam mana dibayar apa semua. So, akun-akun X ni lambung non kunyit. Malaysia Prime Minister. We strongly support Iran. This country support Iran in the war against the US and the Israel regime in the region. Okay. Lepas tu, ada lagi. Russia News. Ni akun Twitter X ni. Malaysia Prime Minister jump on trending TikTok 6-7 while greeting crowd. Tapi senakal. Akun ni, kau tahu sebalas apa? Sebalas ni. Sebalas simple-simple je. Akun ni lambung non kunyit. Sebalas simple je. Apa sebalas tu? The Guardian. Anwar Ibrahim guilty in sodomy case. Lepas tu ada yang sebalas. Kan? Palestine envoy shocked by Anwar support Israel security statement. Simple-simple je guys. Bagi orang dunia kenal non-kunyit ni siapa. Sebab dia orang mungkin tak kenal non-kunyit. So kita kena bagi dia orang kenal non-kunyit ni banduannya Naya Liwat. Non-kunyit ni pernah keluar kenyataan support security of Israel. Sesimpel-simpel je. Jangan pening-pening benda ni. Tepik gambar. Kita tak pandai sangat English. Kita tepik gambar je. But, saya tengok hari ni, banyak akun-akun luar negara ni, yang dia kumpulan yang dia ada dapat job lah. Lambung non-kunyit. Menunjukkan ketegasan non-kunyit terhadap apa yang dilakukan oleh Israel Lanatullah ni. Jadi, kau kena faham. Dia kena, orang cakap, main cerita hantu dulu. Bagi tahu nampak non kunyit lah. Takkanlah kau tak nampak. Takkanlah kau tak tahu. So, itulah. Saya tak tahu berlaku tak apa. Tapi yang ni kau kena percayalah. False flag ke atas konvoi Sumut Flotilla. False flag. Yes. Sebab dia nak bagi kita semua ni sokong dia. Faham betul ni? Apa matlamat dia? Matlamat dia sebab dia nak bagi semua sokong dia. Kau kena percaya saya cakap sebab kau tengok kan hari ni. Media keluar apa? Hasil usaha non-kunyit. Kapal boleh lalu. Betul tak? Hasil usaha non-kunyit, kapal boleh lalu. Semua media mainkan. Inilah hasil hubungan diplomasi. Inilah Perdana Menteri yang terbaik. Inilah. Semua betul tak betul? Kena bagi, dia cakap, kena bagi kredit. Kredit? Gila kita ni bang. Tuan cari bahasa yang sesuai untuk ganti perkataan gila tu. So yang ni dia akan buat. False flag. Aduh. Telefon 10 negara. 10 negara telefon lah. Begini telefon lah.
menyelesaikan krisis Asia Barat. Ha? Yang Walano bodoh-bodoh. Oh, hebat, Batman. Kau PKR bergaduh pun tak boleh selesai. PKR sama PKR bergaduh ni. Oh, Perdana Menteri menyelesaikan krisis Asia Barat. Gurau. Walaupun betul.